Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku akan tunjukkan macam mana cara untuk kita klonkan diri kita untuk diletakkan dalam satu video. Macam sekarang ni, ini aku yang pertama, ini aku yang kedua, dia yang ketiga nanti. Okay, sebelum kita mulakan kita punya tutorial ni, aku nak bagi tahu dia ada dua jenis. Kalau kita ni nak buat klon. Yang pertama, bila kita klonkan diri kita ni, hanya perbuatan sahaja yang kita rakam. Jadi bila perbuatan sahaja yang kita rakam tu tak ada masalah. Yang masalahnya bila yang kedua ni. Kedua ni apa? Kedua ni bila masa yang korang kena bercakap dengan klon korang sendiri. Dekat sini korang kena pandai main timing. Maksudnya bila korang dah bercakap, scene pertama yang korang dah bercakap, korang kena pandai budget. Macam mana bila masa klon korang tu akan masuk dialog dia. Jadi korang kena pandai main timing lah dekat situ. Okey, benda asas yang pertama yang korang kena ada adalah kamera. Kamera ni tak kisahlah korang nak pakai DSLR boleh, nak pakai mirrorless boleh, ataupun handphone pun boleh, tak ada masalah. Yang penting dia boleh merekod video lah. Yang kedua, korang kena ada tripod. Baik, tripod ni apa guna dia? Guna tripod ni adalah untuk kita menstabilkan kita punya kamera supaya kamera kita ni tak bergoyang masa kita shoot sesuatu scene pula. Dan yang ketiga, korang punya lokasi. Lokasi korang macam aku sekarang ni, aku buat kat rumah je, senang. Okay? Yang mana dinding yang memang tak bergerak dan banyak benda yang tak bergerak. Jadi senang untuk kita shoot dan kita masukkan kita punya clone tu tadi dalam scene, dalam sesuatu scene. Dan aku akan tunjukkan korang macam mana nak edit menggunakan Filmora. Okey, sekarang kita buka Filmora. Macam aku punya Filmora ni adalah version 10. Okey. Okey, bila kita nampak kat sini, okey, ada button tambah kat sini. Sini kita boleh letak kita punya footage yang kita dah ambil tadi lah. Okey, macam aku tadi, aku dah ambil dua footage ni. Okey, ini footage yang pertama, ini yang kedua. Jadi cara dia, kita tarik je, tarik terus letak ke sini. Jadi dia dah ada dua video yang kita dah ambil tadi lah. Okey, lepas tu cara dia kita nak buat lagi, kita tarik lagi video yang pertama ni tadi, kita letak di sini. Okey, nampak kat sini ada tulis nombor 1 kan. Jadi kita letak video kita yang pertama tadi kat sini lah. Okey. Okey, kalau korang tengok, okey. Sekejap Okey, kalau korang tengok video yang pertama ni, aku tengah bercakap tapi aku punya clone ni masih belum ada lagi dekat situ. Okey, kalau korang tengok video yang pertama tadi tu, okey, kalau korang tengok video yang pertama tadi tu, aku punya clone tu ada dekat sini kan. Tapi yang ini dia still kosong lagi. Dia masih belum ada apa-apa lagi. Maksudnya masih aku seorang lagi yang bercakap. Okey. Cuba tengok kat sini. Bila sampai part ni, sebenarnya kat sini dah ada clone. Tapi kat sini masih belum ada lagi. Masih kosong lagi. Sebab apa? Sebab kita belum masukkan lagi kita punya footage yang kedua ni lah. Okey. Cara untuk kita masukkan footage yang kedua ni dalam Filmora ni, kau tengok yang kat sini. Kau tarik saja dekat atas dia. Okey, tarik saja dekat atas dia. Bila kita tengok balik, okey, dia dah ada kat situ, nampak? Cuma bila kita buat double macam ini, video yang kita letak di bahagian atas yang akan dinampakkan. Jadi cara dia macam mana untuk kita nak kasih nampak juga dengan video kita yang dekat bawah ni. Okey, cara dia kita sekejap okey, kita klik dekat video yang kedua ni. Sorry, kita pergi kepada effect. Okey, kemudian kita pergi kepada utility, kemudian kita pergi kepada image mask. Okey, tarik image mask ni masuk ke dalam footage kita yang kedua ni tadi. Okey, bila kita tengok sikit, nampak dekat sini dia terpotong dekat sini kan, tapi still lagi ada kita punya footage yang pertama. Tapi kita nak buat, bukan nak buat yang macam ni, bukan nak buat yang bulat ni, kita nak buat yang lain. Cara dia, kita double klik sini.
Okey, dia akan keluar macam ni. Kita pergi kepada video effect. Kemudian kita pergi ke bawah. Ni preset mask ni kita kena pilih yang mana. Okey, contoh macam aku nak pakai yang inilah. Okey, double klik dia. Okey. Bila kita double klik, still kat sini memang tak nampak apa-apa kan? Cuba kita ubahkan kepada X ni. Okey, sekejap Okey. Kasih nampak kepala aku. Okey. Kalau kita tengok sini, yang ni kan yang kita ambil tadi, yang petak ni. Jadi dia sebenarnya dia petak kat sini. Okey, dia petak kat sini. Jadi kita nak nampak dia, kasih nampak cantik sikit, kita ambil X ni, cuba kita tarik sikit ke kiri. Nampak? Okey, cuba kita tengok sikit. Okey, kalau kat sini korang perasan, kat sini aku macam terpotong sikit kepalanya kan. Jadi kita tarik sikit ke kanan supaya dia tak nampak terpotong. Okey, macam ni. Kita tengok. Dia macam ngam-ngam. Tapi kalau kita perasan, kalau korang perasan, tangan aku ni macam terpotong sikit. Okey, macam terpotong sikit. Cuba tengok balik. Kan? Macam terpotong sikit. Jadi, macam mana kita nak kasih dia cantik sikit? Okey. Cara dia, kita ambil yang Y ni. Okey, kita tarik ke belah kanan. Okey, korang nampak tak pergerakan dekat sini? Ada pergerakan dia kan. Jadi kita ambil yang bahagian sini saja, sampai sini. Kita tarik sampai sini. Okey. Kalau korang tersalah, korang boleh tekan refresh kat sini ya. Dia boleh refresh balik. Jadi dia pergi kepada kosong-kosong balik lah. Okey, kat sini cuba kita tengok balik footage kita. Okey. Nampak kat situ dia dah nampak macam cantik sikit kan. Jadi ada yang tak kena lagi ni. Okey, macam sini kan. Korang ada nampak tak? Macam ada berlainan color sikit dekat sini. Okey, macam berlainan color sikit. Okey. Cara dia macam mana untuk kita ubah dia? Kita pergi ke bahagian bawah yang tadi juga. Kita pergi yang bahagian bawah ni, bahagian fader ni. Cuba untuk kita tarik ke belah kanan lah. Okey lah, lama-lama dia punya color tu macam sekata. Okey. Macam sekata. Okey. Andai kata dia tak sekata lagi, korang boleh ubah ke dia punya color lah. Okey, ubah dia punya color. Okey, kalau kat sini kita tengok, cuba kita tengok daripada awal. Okey. Kat sini dah nampak okey lah, dah nampak ngam dia punya timing dia. Okey, sebenarnya kalau korang nak tahu, okey, video pertama dengan video kedua ni dia sebenarnya satu klip yang panjang lah. Okey, aku memang rakam terus, aku tak ada tekan button untuk buat video yang dua lah. Maksudnya memang video satu dengan video dua ni sebenarnya satu klip yang sama, cuma aku dah cut dia. Okey, kenapa aku buat satu klip yang sama? Sebab aku tak nak sentuh kamera tu. Okey, sebab bila aku takut aku sentuh kamera tu, takut kamera tu bergoyang, takut dia beralih kepada tempat yang lain. Jadi untuk keselamatan aku buat satu klip sahaja dan aku cut dia punya scene dia tu. Okey. Jadi dekat sini dah jadilah kita punya apa, clone ni dah jadi dah. Cuma kalau korang macam nak letak macam music ke atau apa-apa pun, okay, korang boleh letak music tu, korang pergi kepada audio, kemudian kat sini macam-macam audio yang korang boleh pilih lah. Okay, cara dia korang cuma tekan button tambah ni. Okay, contoh macam ni aku tunjuk contoh dia akan pergi terus kepada bawah ni lah. Okay, dia tekan terus. Cuba kita dengar sikit. Okay, dengar kan dia punya audio kan. Jadi kat sini aku belum lagi nak letak audio lah, maksudnya aku buang dulu. Okay.
Okey, ubah balik. Okey, kalau korang perasan, korang tengok kat sini, dia ada lambang, ada tanda merah kat sini kan. Okey, tanda merah kat sini maksudnya video korang ni sebenarnya belum smooth lagi lah, belum lembut lagi. Jadi cara dia untuk kita bagi dia smooth adalah untuk render dia. Macam mana cara untuk render? Korang pergi dekat sini yang ada lambang lambang play ni. Okey, kat situ dia tulis render preview, tekan saja render tu. Jadi dia dah ubah kepada hijau. Okey, maksudnya video kita ni dah smooth lah, dah cantik lah. Okey. Okey. Kemudian apa benda yang kita nak kena buat? Okey. Okey, contohnya macam ini, korang nak tukar color dia Korang nak tukar color. Okey, kalau kita tengok ini, korang nak tukar color dia. Contoh color yang preset lah, orang panggil preset. Korang pergi saja lambang yang color ni, macam yang drawing punya apa ni, advanced color tool, klik, pergi kepada color correction. Okey, kat sini macam-macam pilihan lah korang boleh pilih. Okey, elegant, brighten, darken, fantasi. Dia ada tunjuk dia punya contoh, dia punya color dia tu lah. Okey, blockbuster, all film, TV, lomo, ni korang boleh pilih lah. Okay, tapi yang ni aku tak nak buat apa-apa, aku cuma nak tunjukkan dia punya cara untuk kita buat masking untuk clone tu sahaja. Okey, dah settle kita punya kerja ni. Okey, kita cuba tekan button export yang ada kat atas ni. Kat sini korang boleh rename kan. Contoh macam aku rename kan kepada tutorial Azhar contoh. Kemudian ini dia punya, korang punya nak simpan ke mana lah destinasi dia. Kalau aku pergi kepada desktop saja. Resolution kita buat Full HD. Frame rate, kalau boleh frame rate ni ubahlah. Kalau korang nak ubah, ambil kepada 60 kan. Macam ni kan frame rate, tukar kepada 60. Tu tekan OK. Kemudian size, ni dia punya size lah 18 MB. Dan duration dia cuma 18 saat sahaja. Dan kat sini pilihan format korang boleh pilih apa-apa format yang korang nak. Macam aku akan pilih MP4 lah. Kemudian akan tekan export sahaja. Dan tunggulah sehingga kita punya video ni selesai untuk dieksport. OK, selesai dieksport. OK, jadi bila kita play balik, sekejap kita tengok. Okay, ni adalah video yang kita play balik ni tadi. Okay, cuma tadi volume dia aku lupa untuk kuatkan balik, jadi dekat sini tak ada volume lah. Okay, kat sini dah nampak cun. Okay, selesai kita punya kerja di tutorial pula, kerja di Filmora. Okey, itu saja tutorial kita pada hari ini. Jadi aku harap tutorial yang aku buat ni memberi manfaat lah pada korang, yang mana korang boleh menggunakan teknik yang aku guna ataupun cara yang aku guna mengikut kekreatifan masing-masing. Okey, jumpa lagi.